Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ahmad Danish bin Abdullah dari kelas 1 Alfa. Ingin membentangkan tajuk beriman kepada Allah SWT. Maksud iman dari segi bahasa ialah membenarkan. Dari segi istilah pula, membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Rukun iman ada 6. 1. Beriman kepada Allah SWT. 2. Beriman kepada malaikat. 3. Beriman kepada kitab. 4. Beriman kepada Rasul. 5. Beriman kepada hari kiamat. 6. Beriman kepada qada dan qadar. Sabda Rasulullah SAW. Hukum beriman dengan rukun iman ialah wajib. Sabda Rasulullah SAW, Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirati wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahawa kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, hari akhirat serta kamu beriman kepada ketentuan qadar yang perkara baik dan buruk. Maksud beriman kepada Allah SWT ialah membenarkan dengan hati bahawa Allah SWT Maha Pencipta, Pemilik dan Pentadbir alam ini, dan hanya Allah SWT yang berhak disembah. Kedua, keyakinan ini dibuktikan dengan pengakuan lisan dan disempurnakan dengan kepatuhan kepada suruhan dan larangan Allah SWT. Manusia digalakkan untuk melihat dan berfikir tentang ciptaan Allah SWT. Dalil nakli Allah SWT Maha Pencipta, Pemilik dan Pentadbir ialah firman Allah SWT. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ciri orang yang beriman. Pertama, bertakwa kepada Allah SWT. Kesan berimannya ialah menjauhi perkara mungkar dan maksiat. Kedua, bertaubat kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Kedua, memohon doa hanya kepada Allah SWT. Kesan berimannya, yakin kepada kekuasaan Allah SWT. Kedua, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah SWT. 3. Mencintai Allah SWT secara mutlak. Kesan beriman, taat dan patuh pada semua perintah Allah SWT. Berkorban demi menjaga ketinggian agama Allah SWT. Mengesahkan Allah SWT dalam melakukan ibadat. Kesan beriman, mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT. Melakukan ibadat dengan Allah SWT dengan ikhlas.